para sahabat, tiap-tiap seorang daripada mereka beranggapan bahawa diri mereka adalah yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hebatnya Rasulullah melayani tiap-tiap orang di kalangan sahabat, sehingga setiap sahabat apabila berada dengan Nabi berdua-duaan, mereka akan bertanya, "Ya Rasulullah, adakah aku yang paling disayangi oleh kamu?" Nabi jawab apa? Nabi jawab, "Yang paling aku sayang Abu Bakar." Jujur Nabi, sebab iman yang paling hebat, yang paling banyak berjuang untuk Islam. Tapi semua sahabat anggap, sahabat rasa yang paling Nabi sayang dia. Apabila dikenakan hukuman kepada Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Abi Umayyah, Murarah ibn Rabi', Nabi tak bagi semua bercakap, dan Nabi tak bercakap dengan mereka. Kata Ka'ab ibn Malik, satu hari aku jumpa Nabi, aku kata kat dia, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Aku memerhati bibirnya untuk aku tengok Nabi jawab tak salam aku. Dia perhati bibir Nabi, dia tengok Nabi kalih ke arah lain. Sempit hidup tiga orang sahabat yang mulia, sahabat yang beriman yang bagus ni. Tiba-tiba dalam keadaan kesempitan itu datang surat daripada Maharaja Ghassan. Maharaja Ghassan ni bukan ketua kampung, bukan tok pengulu, bukan menteri besar. Maharaja Ghassan, salah seorang Maharaja Rum. Maharaja Rum hantar surat kepada Ka'ab ibn Malik. "Kami mengetahui keadaan dan situasi kamu. Ketua kamu telah membuang kamu dan tidak melayan kamu. Wahai Ka'ab, datang ke negara kami. Kami akan kayakan kamu, berikan jawatan kepada kamu." Invitation raja daripada sebuah istana yang super kaya. Bukan nak bagi kereta Vios, tuan. Ni kalau pergi ni bukan dapat beza kan, raja baru kan. Ni kalau pergi ni, kalau hari ni punya, maksudnya paling kurang Lambo. Sebab yang panggil ni antara raja terkaya dunia. "Wahai Ka'ab, Muhammad sedang membuang kamu, kami tahu. Mari sini, kami kayakan kamu, kami bagi jawatan kepada kamu." Sekelip mata